Kali ini menarik. Site ni somewhere in Gombak, size semi-D standard tapi dia subsale. So apa yang menariknya adalah kita suka dengan cabaran tu dulu. So cabaran dia apa? Bila dah beli rumah subsale ni, dinding dalam dia memang terrible. Memang berlekuk-lekuk, ada toilet sana sini. So itu dah satu part. Yang nombor dua adalah dia ada banyak penambahan bumbung yang obviously salah, yang menyebabkan bahagian dalam rumah ada lumut because of air tu dia kena pada dinding. So ini adalah benda yang perkara asal yang salah. And then kita ada pembinaan yang tanpa permit ataupun pembinaan yang salah yang menyebabkan rumah ini nampak tak seperti semedi yang kita harapkan. Yang paling best sekali adalah kita nak revolusikan semedi ni ke arah cara yang baru. Sebab apa? Sebab rumah ni ada pemandangan belakang yang sangat majestic, sangat cantik, wow, dan ini yang kita nak menjadikan rumah ni lain daripada yang lain. Dalam nak design rumah semedi ni, saya mudahkan untuk owner, untuk tim design faham bagaimana nak structurekan design ni. Kita bahagikan kepada beberapa segmen. So segmen yang pertama adalah kita nak lihat fasad, bagaimana rupa rumah ni melambangkan owner. So ini dah pertama. Dalam build up rumah ni, kita bahagikan kepada 5 ke 4 segmen yang ada. So apakah dia? Segmen bahagian bawah depan, segmen bahagian depan atas, dan segmen bahagian atas belakang, dan segmen belakang di bahagian bawah ini. Sebab setiap segmen ni ada problem-problem yang kita nak selesaikan. Kita nak revolusikan cara space planning dalaman rumah. Di mana kalau anda biasa tengok, bila kita parking, bahagian depan adalah living hall. Tapi dalam kes yang di Gombak ni adalah scenery part tu dekat belakang, ataupun yang indahnya dekat belakang. So bagaimana kita boleh revolusikan, kita ubah daripada bahagian belakang ni kita bawa ke depan, dan living hall kita bawa ke belakang. So ini masterpiece. Ataupun kita tak boleh buat kat semua rumah, tapi kita boleh buat rumah yang certain yang ada kriteria yang cukup untuk kita highlightkan. Second secret untuk Mami Home adalah kita divertkan pintu masuk depan, kita bawa dia pergi ke tengah. Kenapa dan apakah rasionalnya? Kita nak tengok benda ni. Satu adalah bila kita ada laluan kat depan, kita akan mengorbankan traffic flow untuk laluan depan ni hanya untuk nak laluan. Walhal kita nak masuk rumah je. So that's why kita divertkan dia pergi ke center ataupun ke bahagian tepi supaya dia boleh masuk dan dia boleh ada wing kanan ataupun kiri. So ini adalah idea. Tapi apa yang lebih menariknya adalah perjalanan daripada depan ni nak masuk ke entrance ke tepi tu, dia sebenarnya maksud yang tersirat adalah kita menghidupkan bahagian depan tepi ni dengan pemandangan ataupun tunnel yang cantik, yang ada pokok, yang ada setting up untuk meraihkan setiap orang yang masuk ke rumah dengan cara yang lebih baik. Baik, bila kita dah masuk entrance tengah, so anda akan ada wing kanan, ada wing kiri. So dalam setiap rumah yang Mami Home design, kita sangat-sangat ada adab ataupun ada cara kita design, which is kita ada public area, kita ada semi public, kita ada privacy. So kali ini rumah ni apa yang menariknya adalah public area dia paling belakang. Paling belakang. Kenapa? Sebab dia ada view. So bahagian belakang ni akan ada kombinasi antara dapur basah, dapur kering, dan living hall dan dining. So bagaimana kita nak lihat percantuman area ni, anda patut tengok design ni. Kalau saya lah tengok ruang ni, yang next ni adalah ruang 10x10. Kan, sebab apa? Inilah sebenarnya the hidden gems, ataupun inilah sebenarnya yang kita punya
climax area adalah bahagian belakang ni. Di mana kita nak combinekan, kita nak cantumkan antara public area tadi dengan outdoor. So dalam outdoor ni kita ada decking, kita ada pool, kita ada tempat servis ataupun tempat nak shower ke, tapi kita boleh cantumkan dengan laundry area untuk nak sedia kain. So ini sangat menarik yang anda patut tiru. Kalau anda ada bahagian belakang yang cantik macam ni dan saiz yang cukup, anda boleh buat design macam ni. Untuk bahagian tingkat atas, tingkat atas kita akan ada cabaran untuk nak buat bilik master bedroom, kita nak buat bilik anak-anak. So bagaimana kita nak solve problem ni? So ini cara yang kita solvekan. So first kali kita ada wing kanan dan wing kiri. So wing kanan ni kita nak bersembang tentang wing kanan ni, apa yang menarik, apa cabaran yang tipikal ada pada bilik master bedroom. Kabinet tak cukup, pemandangan yang tak indah, and then toilet tak synchronize. So apa yang kita buat? So kita convertkan daripada bilik master bedroom biasa, kita jadikan dia grand suite untuk bilik master ni. Kenapa? Sebab dalam grand suite ni sangat ada tertib, sangat ada adab. Bila masuk ada wing kanan, kita ada wardrobe, kita ada toilet yang master bathroom, lepas tu kita ada zone untuk tidur, kita ada zone untuk TV, kita ada zone untuk veranda. Semua ni facing pemandangan yang sangat indah untuk owner ni. Sebab itu saya suka sangat rumah ni, sebab dia ada goals yang kita nak achieve. Itu yang paling best. Apa yang saya betul-betul harapkan adalah setiap design mesti ada sebab, setiap ruang mesti ada erti.